What's up guys? So hari ni kita nak buat cornflake madu Biscoff. Dia simple twist je tapi rasa dia sedap weh. Okay, first korang ambil 100 gram unsalted butter and then tambahkan setengah cawan madu dengan 1/3 sudu kecil garam. Korang kacau-kacau sampailah dia dah berbuih, dia dah start caramelize macam ni. Baru korang padamkan api and kita ambil dalam 250 gram cornflakes. Campurkan dengan madu dengan butter tadi tu and then barulah kita gaul. Gaul tu gaul lama sikit sampai dia betul-betul sebati and setiap cornflake tu disaluti dengan coating kita ni lah. Okey, lepas tu kita susun elok-elok dalam paper cup macam setiap kali nak raya. Lepas tu bakar pada suhu 170 Celsius selama 5 minit. Jangan lebih timing tu, nanti dia hangus. Bawa keluar biar dia sejuk dulu kat tepi. Okay, next kita cairkan Biscoff spread ni. Yang ni Nutella aku tak pernah try lagi. Ni aku try dengan Biscoff dulu. Tunggu sampai dia cair macam ni. Lepas tu aku ambil juga yang Biscoff cookie tu, aku hancurkan sikit lah untuk jadikan topping. Okay, lepas tu next korang ambil yang spread tadi tu, kita drizzle ke atas sampai dalam cup tu macam nampak very cantik macam ni. And then kita taburkan kita punya cookies tu ke atas. Untuk resipi ni aku dah kurangkan, aku tak pakai brown sugar sebab Biscoff ni dah manis dah. Lepas tu siap lah. Awal-awal aku ingat dia macam akan jadi comot, cair semua. Actually tak tau, dia keras cantik elok macam ni. Dia sangat crunchy yang korang bila makan boleh dengar bunyi macam ni. So tolonglah try buat raya ni, sangatlah sedap. Lagi sedap dia punya rasa daripada cornflake madu yang biasa kita campur dengan Biscoff tu. Yang ni perfect buat kuih raya, tak susah sangat, cuma tambah extra step je. Tapi saya tidak makan untuk pagi raya nanti. So jangan lupa try masak dengan family malam raya. And selamat mencuba.